Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan tahniah kepada Puan Rohaidah binti Zainal kerana akan bersara pada 3 Ogos 2026 yang akan datang. Bagi pihak FSM dan juga diri saya sendiri, saya mendoakan agar Puan Rohaidah dapat menghadapi dunia baru, cara hidup baru dan juga apa sahaja yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang baru di luar sana. Dan kami doakan agar Puan Rohaidah dalam keadaan sihat dan juga ceria selalu. Selamat bersara Puan Rohaidah. Luka dipasang di Tanjung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail, SMK Meru, mengucapkan selamat bersara kepada Puan Rohaidah binti Zainal atau Kak Eda. Bye. Bersimpul mati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami warga Sri Indah ingin mengucapkan selamat bersara buat Puan Rohaidah yang tersayang. Semoga Puan Rohaidah diberkati, sihat dan sentiasa dalam rahmatnya. Selamat bersara Puan Rohaidah. We love you. 1000 tahun kembali juga. Kepada Puan Rohaidah, kami dari warga SMK Subang Utama mengucapkan selamat bersara. Bye. Di tengah laman Hendak mati. Kami dari SMK Siti Jaya mengucapkan selamat bersara Puan Rohaidah. Kau tuanmu di Assalamualaikum. Saya mengucapkan selamat bersara pada Puan Rohaidah. Semoga sentiasa ceria, berbahagia, jaga kesihatan sepanjang persaraan. Dan untuk pengetahuan, Puan Rohaidah ni merupakan sahabat lama saya lah. Untuk yang selama yang saya kenal beliau ni, Puan Rohaidah ni seorang yang ceria, nampak tegas, tapi dalam hati ada taman tu. Sensitif juga tu. Okeylah, hari sekali selamat bersara. Pagi-pagi memberi badi. Puan Rohaidah, steady already. Bye. 1000 tahun kembali. Assalamualaikum, kami daripada PIBC pada tahun 2026 ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Rohaidah binti Zainal. Tengah laman Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tanah.